Pada 23 Februari 2020, Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkalan Super 2 telah mengadakan kejohanan luar biasa. Mari kita saksikan kejohanan tersebut. Lebih 95% buah sekolah di PBD Kota Baru melaksanakan merentas desa pada hari ini ataupun sebelum ini. Okay? Bagi kategori L18 juga jatuh kepada penonton jago, iaitu Cik Sanusi bin Ismail, penyelong kanan kurikulum SMK Versi 2. Jadi pada seawal pagi tadi saya melihat peserta sungguh excited lah apabila mereka tak sabar-sabar nak ke tempat bermulanya larian. Jadi saya merasa sangat teruja dengan suasana pagi ini, yang mana kita ada juga menjemput instruktor untuk senam aerobik daripada luar. Jadi di situ kita melihat pelajar pun begitu seronok. Dan apabila di acara nak bermula tadi, saya melihat pelajar dah tak sabar-sabar nak lari. Jadi itulah yang menyeronokkan saya pada hari ini, termasuklah seluruh pentadbir di sekolah ini. Semuanya saya tengok mengambil bahagian. Jadi itu yang kita nak, suasana yang cukup harmoni dan seronok, dan kita harapkan pada tahun-tahun hadapan ianya lebih lagi meriah daripada tahun-tahun ini. Kini kita telah tiba di kemuncak video untuk episod pada kali ini. Harap kejohanan merentas desa ini dapat meyakinkan diri kita untuk mewakili sekolah maupun negeri dan kebangsaan.